Masuk. Awak ni langsung tak ada disiplin. Butang baju sendiri pun tak boleh kancing. Dharma, bukankah kami sudah menyediakan uniform? Kenapa awak tak pakai? Uniform saya basah, Encik. Kami ni kan dah beri awak 2 pasang uniform. Takkanlah kedua-duanya basah sekali? Rumah saya banjir, Encik. Awak jangan nak berbohong. Dah lama tak hujan. Mana ada bah? Sebenarnya awak malu nak pakai uniform, bukan? Sepatutnya awak harus berbangga kerana mempunyai pekerjaan, walaupun menjaga lift. Sekurang-kurangnya awak terselamat daripada gejala-gejala yang tak baik. Sudah. Pergi pakai uniform. Buat kerja elok-elok. Jangan nak berlagak macam pegawai pula. Sudah, awak boleh pergi. Baik, bos.